Hahaha, kereta siput tu Amir. Siapa lagi nak guna model lama macam tu? Aku punya kanci turbo. Pakai enjin plasma, bro. Kereta aku mungkin lambat. Tapi jangan cepat menilai. Nak cuba uji di trek esok? Aku setuju. Biar semua tengok siapa juara sebenar. Jangan menangis. Esok dah lah. Saya Ayana, pengadil perlombaan esok. Jangan lewat je. Lumba ikut trek holografik 3000. Perhatian, Amir dan kereta siput GL9 dan Akmal dengan kancil turbo plasma akan berlumba sekarang. 3, 2, 1, mulakan! Tinggallah Amir dengan kereta slow motion tu. Macam mana siput tu dah depan aku? Wow, nampaknya kereta siput sentiasa di hadapan. Mustahil untuk dikejar walaupun dengan enjin plasma. Apa ni? Macam mana dia terlepok ke depan? Dan pemenangnya ialah Amir dan kereta siput GX9. Satu perlombaan penuh keajaiban. Amir, aku minta maaf. Aku selalu yakin dan sombong, tak sangka bijak boleh kalahkan laju. Tak mengapa, Akmal. Lain kali, jangan pandang rendah pada yang sederhana. Mungkin mereka ada pelan luar biasa. Dalam dunia moden atau masa depan, jangan menghina orang berdasarkan apa yang kita nampak. Kadang-kadang, bijak dan berpakat lebih hebat daripada teknologi paling laju.